yang aku dapat tahu dia bunuh bini dan anak dia yang baru lahir, guys. Sebelum benda ni terjadi, waktu tu aku dah pindah ke Melaka. Okey, masa aku pindah kat Melaka, dia ni tak pernah lupa aku, guys. Yang di mana waktu aku kat Melaka pun dia datang jumpa aku, dia datang ajak aku lepak, dia cerita pasal pengembangan aku, dia nak tahu apa yang aku buat sekarang. Okey, dan waktu tu dia bukan datang seorang, dia datang dengan wife dia. Time tu wife dia tengah sarat mengandung, memang betul-betul tinggal hari je okey nak keluar. And then tak lama lepas tu, so aku pun lost contact dengan dia sekejap sebab yalah masing-masing busy. Aku busy, mungkin dia pun busy. And then nak dijadikan cerita, guys, Allahu Akbar, nak dijadikan cerita, guys, aku dapat tahu daripada grup WhatsApp yang ada aku sangat-sangat terkejut, guys, yang di mana time tu sangat-sangat viral, yang aku dapat tahu dia bunuh bini dan anak dia yang baru lahir, guys.